dekat Perlis ada lagi nasi lemak kupang? Ada. Jom kita cuba. Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat hampa pergi cari nasi lemak murah dekat Sungai Baru. Hari tu ada kawan saya bagi tahu dekat Sungai Baru ada tempat jual nasi lemak yang murah. Dia kata cuma beberapa kupang. Okeylah, jom kita cari. Lah ni jom kita singgah. Gerai ni dia berada di sebelah jambatan dekat Sungai Baru. Assalamualaikum. Satu berapa nasi lemak? RM1.5 satu? Oh, 5 kupang. Okey. Nasi lemak 5 kupang, bilis telur. Yang kosong ni apa, Kak? Gulai ikan. So, kat sini ada gulai ikan dengan bilis telur. So, gulai ikan. Wah. So, kalau makan kat sini apa boleh nampak tu? Boleh nampak but-but nelayan. Dekat sini juga ada belajar lauk-lauk. Okeylah, ni next kita nak pergi cari ikan temenung. Sebab tu ni tadi dah pesan beli ikan temenung sebelum balik tau. Beli kat kucing dengan untuk orang juga makan. Lah ni kita nak singgah beli ikan temenung. Dekat sini dia jual ikan temenung fresh, okey, dan harga berpatutan. Lah ni jom kita makan-makan. Dia ni nasi lemak 5 kupang. Lah kita nak cuba. Saya ambil 2 jenis lauk. Saya ambil bilis telur dan juga yang gulai. Okeylah, kita nak rasa nasi lemak bilis telur dah. Ini nasi lemak bilis telur dah. Jom kita buka tengok. Nasi lemak bilis telur dia. Okey, ni saiz nasi lemak 5 kupang. Ikan bilis dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor macam tu. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Sambal dia mana-mana pedas. Okay. Next kita nak makan nasi lemak gulai ikan dia. Ni dia punya nasi lemak dia. Tada, ikan dia comel. Tadi saya makan lebih kurang dalam 7 atau 8 suap. Habis. Tapi okeylah dengan harga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gulai dia sedap weh. Tak payah kita menanti ais. Jadi orang Perlis jangan lupa try nasi lemak 5 kupang.